Assalamualaikum. Okey, hari ni kita dah Ramadan yang ke-15. Baru Okey. nak tanya aku ke tanya Kak Zu? Okey. Zubaidah, kita hari ni Ramadan ke berapa? 15. 15. Okey. Tarawih yang Ramadan yang ke-15. Dah separuh half. Dah separuh dah ni. Separuh masa Sekejap je pertama. Ramadan nak pergi meninggalkan kita tanpa kita sedar. So hargailah Ramadan yang ada ni, bulan masa berbaki ni, banyak-banyakkan beramal. Masa kita ada tu, akak kena depan sikit baru dia detect akak. Kat depan. Oh, tak nak detect lah. Mungkin entiti kot. Okey. Hari ni kita nak bercakap tentang common sense waktu raya. Okey, biasanya kalau waktu raya ni orang suka tanya-tanya soalan yang sensitif tau. Contohnya, biasalah orang akan tanya, ni langsir kau tak tukar ke? Ada soalan biasalah untuk macam kita ni, orang-orang single ni, dia tanya apa? Kau bila nak kahwin? Bila nak kahwin tu saya tak kisah tau orang tanya. Dan satu dia akan keluar soalan macam ni. Statement dia keluar macam ni. Kau ni memilih tu saya gerak. Kadang bukanlah geram tau, tapi macam kita akan nak nak jawab. Oh, laki akak tak ni lagi masuk peminang saya, macam mana saya nak kahwin? Nak jawab macam tu. Tak jadi. Sebabnya bukanlah ada juga isu-isu lain, contohnya macam tanya, bila nak tambah anak ni? Takkan seorang aja. Bila nak ni? Sebenarnya manusia ni kan, dia memang banyak sangat pertanyaan. Dan satulah sebab tu saya katakan, bersyukurlah sikit. Bersyukur je apa yang ada ni. Tak payahlah macam kita nak tanya kan soalan yang soalan Zia, contoh soalan. Orang tanya, password wifi. Contoh soalan kan, macam ada orang tanya, bila nak tambah anak? Tadi bila nak tambah macam anak. Okey, anak. Bila nak tambah anak? Takkan seorang je. Takkan seorang je. Lepas tu aku pernah lah masa tu kawan akak aku dia datang raya. Lepas tu daripada jauh kita kan buat ambil benda-benda barang semua kan, makanan, bawa air semua. Lepas tu aku macam aku daripada aku jauh lah dekat area dapur tu. So nanti dia cakap bukan makan macam tengah nak bawa makanan lah. So dia pun cakap dia melaung daripada depan dia cakap, weh, hang bila nak kahwin? Macam laki perempuan. Oh, kalau perempuan kau tanyalah, sebab laki akak tak minang saya lagi. Kena pergi rembat laki dia pun tahu. Jangan mencabar. Cuma macam nak remind diri sendiri dan betul. semua orang supaya tak payah tanya lah. Macam kita doa je lah macam tu. Sebab macam kalau hang tengok tu, itulah dia macam tu. So hang doa je lah. Dan satu kan, isu sensitif yang saya rasa orang tak patut tanya waktu raya ni adalah kau ni dah gemuk kau dah duduk berisi kau bila nak kurus? Ya Allah, ya Tuhan ku kan. Aku kadang sabarlah, senyum je lah. So apa yang kita mampu buat, senyum je lah kan. Maklumlah tetamu kan. Tapi itulah saya nak cakap ingatan untuk pada tetamu-tetamu yang akan hadir nanti. Janganlah tanya soalan-soalan yang ni. Kalau kata nak tanya pasal jodoh tu, bawa sekali list jodoh, beritahu ni jodoh untuk awak ni. Katalog katalog kat situ kan. Tak payahlah tanya isu-isu macam anak ke apa kan. Sebab kadang-kadang ada benda yang di luar daripada. Jangan kita, saya tak kisah kalau nak tanya pasal jodoh, tapi jangan cakap kau ni memilih kau memilih. Tahu tak berapa banyak saya tersalah pilih. Tahu tak berapa banyak tapisan yang telah dibuat. Saya sebenarnya bukanlah saya memilih, tapi bukan tu kita kena pilih kan. Kalau dah lelaki tu dia jenis dengan website kan, takkan kita nak meletakkan dia di dalam hati kita kan. So tak, sebenarnya saya ada baca satu ni kan, dia kata dekat dalam TikTok dia kata tak mati pun kalau tak ada ni. Yang mati adalah bila kau tersalah pilih orang tu. Betul tak Zia? Sebab perempuan kita perlu memilih imam kita sebenarnya. Imam tu kena yang lebih baik. Bukanlah saya nak cakap saya ni baik sangat, tapi sebab itulah saya kena cari yang baik. Cari ketua yang baik lah. Ya, at least dia menjaga solat, tak merokok macam tu. Sebab saya ni sensitif, tak boleh nak asas rokok ni kan. Kayak gitulah. Asap ikan bakar boleh lah? Ikan bakar boleh, yang lain tak boleh. So apa lagi soalan yang awak rasa macam sensitif untuk ditanyakan di hari raya? Macam
kalau orang contoh macam orang tu tak kerja lagi, lepas tu dia tanya, Betul-betul. kau duduk rumah je ke? Macam tu. Relax yang kau kat rumah kan. Dia macam tu. Kau tak nak kerja Tak ke? payah saya tanyalah, saya tanya. Datang enjoy je makanan yang ada. tanya Rugi lah. kot orang jamu macam-macam. Masa tu lah Betul. nak terekam. Tak Tanya lah payah resepi tanya. kayu amin Sumbat lah. je mulut tu dengan makanan. Aduh. Tanyalah resepi kayu amin mana yang kau ikut ni. Tahun ni macam tak buat lagi lah Tanya resepi macam kayu amin. kuih ni, kuih sedapnya kuih ni. Macam Betul. tu. Sedap macam pandainya kau masak. Puji-pujilah di pagi raya kita nak bermaaf-maafan. Ya. Tapi jadi kita janganlah keluarkan apa isu-isu yang akan menyentuh hati seseorang. Kalau makcik-makcik tu kadang lagi laser kan. Cuba apa perasaan kalau kita tanya kan. Makcik dah tua bila nak tu. Ya kan macam tu. Tapi ada je yang baik-baik yang mendoakan semua kan. Ini cuma macam 1% lah. Ada je yang yang ada. selebihnya tu okey je. So janganlah tanya, kau ni bila nak kahwin lagi lah apa semua. Ya Allah ya Tuhan. Besok kalau kita dah kahwin nanti dia tanya kau bila nak tambah anak. Nanti kau tambah. Takkan ni je ya Allah. Bukan prihatin, cara pertanyaan tu mungkin boleh diperbaiki sikit kan. Tanya pasal jodoh tak kisah, tapi saya tak suka kalau katakan dia memilih kan. So memanglah saya memilih. Tapi nak macam mana kan? Habis tu Kita pula lawa macam mana? bukan lah. Bosan dah soalan macam tu. Okay, common sense seterusnya. Kalau pergi rumah orang kan, orang kan suka cakap, tak apa, teh basuh, letak je. Basuh So akhirnya siapa yang kena? Aku. Nanti aku juga tu. Okay, so kalau orang cakap tak apa, letak je teh basuh, hang basuh sekarang. Macam yang kedua, kalau hang makan kuih kan, kuih raya tu, kalau hang makan kuih raya tu, hang jangan habiskan macam dalam satu balang tu. Kadang-kadang nanti tuan rumah tu tak tahu dia nak refill kuih apa. Sebenarnya ini bekas samprit, ini bekas ni. Okay, tips dia kalau kau dah habiskan, kau bawa balik sekali balang tu. Jangan habiskan, tinggalkan satu ke. Jangan tanya password wifi rumah orang. Jangan datang waktu maghrib. Waktu maghrib kan. Memanglah pagi. raya kan. So tapi kena hormat. Jangan terjah-terjah. Kadang-kadang orang nak tidur kan. Tahu orang tu baru nak lepas mandi ke apa kan. Tiba-tiba surprise. Aku nak bagi tahu dulu. Lepas tu kalau dah bagi tahu tu, macam kalau orang dah masak, jangan tak datang kan. Kadang orang dah masak banyak kan. Lepas tu tak jadi datang lah kan, macam tu kan. Kita jaga So sebenarnya ni saya nak ni lah saya punya ni kan. Saya suka nak cakap kat sini. Kadang-kadang kemaafan adalah cara paling tenang untuk menang. Okay, kita ni manusia yang penuh dengan kesilapan. Belajarlah untuk memaafkan, sebab menang tu kalau kita rasa kita menang, berbalah ke dengan sesiapa, tapi hati kita tak tenang pun tak guna juga. So kita kena memaafkan, sebab kemaafan tu bukan untuk dia tapi sebenarnya untuk kita. Okay, so belajar memaafkan dan sayang semua orang. InsyaAllah nanti kalau kita sayang semua orang, kita akan disayang makhluk di langit dan juga di bumi. Okay, ada apa nak cakap lagi sebelum kita tanya cikgu ni soalan-soalan apa kita teruskan dengan cikgu yang lain. Okay, tentang common sense di hari raya. Okay.